Ramai orang takut bila doktor cakap, makcik dah kena buat tapak dah ni. Masalahnya bukan pada pesakit tu, tapi pada doktor yang tak ada empati. Okay, habislah. Aku kena kecam dengan doktor-doktor lepas ni. Cuba doktor explain dulu, kenapa perlu buat tapak ni? Kenapa kena cuci darah? Makcik, buah pinggang makcik dah tak berfungsi. Dia sepatutnya dia keluarkan toksik-toksik, bahan-bahan kotoran daripada dalam badan. Tapi bila dia tak berfungsi, kuman ataupun kotoran tu tak boleh keluar. Kalau kuman-kuman, bahan-bahan kotor, kotoran-kotoran toksik semua tu tak keluar, dia boleh pergi ke otak. Dia boleh sampai, pesakit boleh jadi meracau, tak sedar diri. Dia dah jadi bukan diri dia. Orang kata dia kena sampuk, tapi sebenarnya dia dah sampai toksik tu, sampai dah ke otak. Boleh juga jadi dia menyebabkan nafas jadi laju. Sebab kita panggil acidotic breathing, nak keluarkan asid dalam badan. Asid dalam badan dah sangat tinggi sebab kuman-kuman kotoran toksik dalam tu tak boleh keluar ikut air kencing. Dia akan menjadikan beban kepada badan kita. Badan kita cuba keluarkan melalui nafas. Nafas akan jadi laju. Sakit juga boleh datang dengan lemah, tak bermaya, nak rehat je kat rumah, nak tidur je. Kadang-kadang gatal-gatal satu kulit. Gatal, bergaru je. Atau boleh juga pasien-pasien datang dengan kita panggil uremic gastropathy. Dia datang dengan muntah darah. Semua simptom tu saya jumpa dekat hospital. Hari-hari boleh ada saya jumpa pesakit-pesakit yang ada simptom yang macam tu. Saya tak tipu, sumpah. Itu sebab saya explain kepada mak saya pelan-pelan. Saya cuba pelan-pelan cakap. Daripada mak saya mati-mati tak nak cuci darah, akhirnya mak saya faham. Bila dia faham, dia nak untuk cuci darah. Alhamdulillah sekarang dah mula cuci darah. Jadi sekarang kita semua dah tahu kenapa